Saya mendengar ayat kita berdoa Allah akan makbulkan. Kita berdoa dengan yakin Allah makbulkan kan. Dan saya mendengar ayat yang kita berdoa dengan Asmaul Husna, doalah dengan Asmaul Husna. Tapi saya tak pernah ada, disebabkan saya tak belajar, jadi saya tak tahu macam mana nak berdoa dengan Asmaul Husna tu. Sampai saya jumpa dengan Dr. Azura. Lepas pada itulah saya start sebut Ya Fatah, saya start sebut Ya Razak, Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya beberapa je lah. Tak cukup banyak lagi kan. Tapi walaupun hanya beberapa yang saya dapat tu, tapi dia sangat impact lah dalam hidup saya. Walaupun hanya beberapa words, dan saya tak rasa saya masuk kelas Asmaul Husna kot. Cuma dalam sesi-sesi sharing Dr. Azura cerita pasal doa dengan Asmaul Husna kan. Maksudnya Allah bagi ujian di titik terendah, Dr. Azura dapat Asmaul Husna dan Al-Quran lah. Bila Asmaul Husna tu kita kena faham Quran lah kan. Ya. Kita kena belajar Quran sebab dalam Asmaul Husna ada banyak yang nama-nama Allah tu di dalam Quran. Jadi kita pun nak faham ke ayat-ayat. Contoh kita baca Qadir, semua tu kan, itu dalam Quran. Jadi bila kita membaca Quran tu, dia lebih powerful lah. Jadi kefahaman tu, kalau dulu kita masuk, mungkin kita belajar, kita faham, faham macam tu. Tapi bila kita faham Asmaul Husna, dia punya kefahaman tu lagi best. Dan kita belajar tadabbur Quran tu menyebabkan pemikiran kita dipandu oleh wahyu, dipandu oleh Quran. Jadi bila pemikiran kita dipandu, insya-Allah, taklah cakap saya ni bagus sangat tak, tapi kita kena sentiasa cuba kan. Faham. Bila umur semakin muda ni. Amin. Kan, jadi kita tidak mudah nak terinfluence dalam kehidupan kita. Kita tak mudah terikut arus emosi, kita tak mudah ikut berlama-lamaan dalam masalah. Sebab bila kita faham Asmaul Husna, contoh kita faham Allah Ya Qadir, yang maha menguruskan kehidupan kita, yang maha bagi takdir kehidupan kita. Allah Ya Fatah, yang maha membuka segala-galanya, buka hijab, buka kefahaman, buka jalan kalau jam kan. Jadi kita akan sentiasa ada solusi dalam kehidupan kita. Jadi kita tak perlu nak berlama-laman dalam masalah. Semuanya insya-Allah okey. Tapi Dr. Azala, jadi masalah juga bila kita sentiasa okey dan kita sentiasa tak logik, tetapi kita ada pasangan yang logik. Kita ada pasangan yang logik. So dia tak match lah. Dia tak match, tapi sebab kita isteri, kita wife kan, bila kita dah semakin muda ni, kita respect sajalah suami tu.